Tak sangka di Jasin ni ada satu kafe namanya Cafe Markisa. Apakah ia sinonim dengan buah markisa yang dijadikan jus ataupun apa menu yang terbaik dan signature di Jasin ni? Rupanya kenapa kafe ni namanya Markisa? Sebab dekat atas ni berbumbungkan pohon markisa dengan buah yang berjuraian ni. Kita boleh ambil ni nanti nak buat jus. Apa-apa pun memang menarik sangat laluan ni. Agak sesuai untuk bawa seisi keluarga, mencipta memori yang terindah. Merinding rasa air markisa, jus markisa yang betul-betul original. Di blender dengan bekas sangat-sangat besar ni memang berbaloi-baloi. Sinonim dengan namanya iaitu Cafe Markisa, buah markisa. Jadi pakcik nak review satu persatu ni. Tapi sebelum pakcik nak review ni, pakcik nak ajak tetamu pakcik, orang Jasin sendiri, anak jati Jasin, untuk review sama-sama dan review jujur. Silakan Pak En. Pak En Jasin, apa khabar? Pak En, salam sikit Pak En. Happy birthday Junido. Pak En, hari ni kita kat Cafe Markisa ni, kita nak review terus. Tapi terus nak ambil nasi. Kita nak review satu-satu. Tapi kalau antara banyak ni, kita ada terung belado, ada set ulam dengan ikan kering, ada bawal sweet sour, telur dadah, dan juga dipanggil sebagai udang galah masak lemak. Dan yang ini adalah signature, iaitu kambing bakar separuh kambing. Yang mana satu? Main nak? Udang. Rasa udang? Ya Allah. Okey, kita rasa udang. Kalau tengok udang ni Pak En, besar-besar memang udang galah. Okey, cuba Kak Main tarik dia punya tu. Tarik. Ambil sini kuah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Wow, panas-panas, meledak Pak En. Ya Allah, naik perlu roma. Macam mana? Memang sedap kan? Dia masak lemak cili api kan? Yang melekat. So kita kepak ni nanti, kita nak makan dia punya ni, memang fresh betul. Kalau korang tengok ni. Panas-panas. Kambing, jom kita letak tepi dulu. Tapi kuah dia ni memang superb gila lah. Yang ini kita pakai tangan je lah Pak En. Jom kita ambil satu Pak En ambil satu. Yes. Okey, Pak En cicah yang mana nak? Kicap ke yang tu? Kita pakai ni. Okey, cuba rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ajar. Serius tak? Belum masuk lagi dah. Jom aku nak makan. Memang betul-betul dimasak dengan betul. Maksudnya bukan sehari dua masak. Memang masak, jangan takut dia tak well done. Nanti orang kata kambing ni memang orang kata antara makanan Nabi bercakap daripada lembu baik makan kambing tu tak? Memang. Dia saja halus. Halus? Tekstur dia dari lembut. Wah, ini boleh review dah. Aku tak kek makan nanti. Okey, yang ni pula dia punya cicah ni, cuba tengok. Yang ni dia ada pedas, ada manis. Cuba cicah yang manis pula. So juga. Okey dah. Dah, cuba rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Apa? Terangkat. Jom kita makan ikan bawal pula. Jom, kita kokak ikan bawal ni Pak En. Jom. Kita rasa ikan dia. Ikan bawal sweet sour. Dah. Ambil sudu. Rasa. Memang sweet sour. Masam manis. Dia rasa macam masam-masam sebab ada dia punya tomato. Lepas tu ada timun. Dia ada cukup, dia adalah Chinese style sikit masak. Orang belah ada. Jom kita makan dengan nasi lah. Asyik rasa macam tu makan dengan nasi. Tengok macam mana lado dia. Dan ni namanya telur dadah. Orang kata berlimpah-limpah. Tengok. Telur dadah ni sesuai. Kita ambil sekali makan dengan ni. Telur masin. Ada apa nama tu? Timun. Ada ikan masin. Pergi makan ikan masin tu, tengok macam mana. Telur dadah. Apa benda tu? Oh, sambal belacan. Semua ada. Kau ambil sambal belacan ni Hasan?
Kental lah sambal belacan ni, bukan lembek. Superb. Memang superb. Tu dadah okey, yang ni pun garing. Korang tengok ni ha. Pakcik tarik Lengkap Pak An. Tadi Pak An, Markisa pakcik dah ambil apple dengan dipanggil sebagai sunset, sunrise. Macam tu nak? Sunset. Cuba rasa. Last sekali. Bawah dia merah ni. Atas dia terus kuning. Yes, macam ambil apple lah. Okay, baik. Kita cheer. Happy birthday, selamat hari lahir Pak An. Terima kasih pakcik. Jadi sesuai untuk bawa si keluarga datang ke sini Pak An. Cafe Markisa ni macam-macam tempat yang istimewa. Kalau siang petang ni memang cantik pemandangan, tapi kalau malam pun okey, damai dan orang kata tenang. Jom kita nak tanya Yana, orang kuat Cafe Markisa. Yana, tadi pakcik sebut macam-macam pemandangan semua, buaian. Selain daripada tu, apa yang menarik Yana? Yang biasa kalau kat Cafe Markisa ni, kalau petang-petang kan orang suka bagi makan itik. Pada itik. Kita ada jual dekat kat sini, boleh feed itik dengan ikan kat sini. Wah, lepas tu weekend kita ada Minnie Mouse. Minnie Mouse tu budak-budak bergambar lah. Aduh, ada macam muzik-muzik semua boleh request lah kan kalau ada. Kat sini kalau di sini tak ada, tapi kita ada juga untuk budak-budak main belon. Belon air tu. Maksudnya kalau kita nak healing elok lah kat sini bawa family kan. Kalau kita nak booking kat sini pun boleh kan? Alam kan. Untuk buffet pun kita ada. Yes. Jadi korang macam nak tengok jap menu-menu dia. Selain daripada western, ada tempatan lagi, apa lagi ada? Kita ada western, kita ada makan yang paling best kat sini adalah kambing bakar. Ayo, kambing bakar. #pakcik review, di mana-mana saja kita review jujur. Memang boleh recommend korang di Cafe Markisa, Jasir Melaka.